Aku je bawa keropok leko ni. Daripada Terengganu, mak aku masak. Terbaik dah Naufal, lama juga aku tak makan ni. Keropok. Apa itu keropok? Eva mesti tak tahu kan pasal keropok leko ni. Mari saya ceritakan sikit pasal keropok leko. Kalau korang nak tahu, makanan keropok leko ini merupakan makanan tradisional orang Terengganu. Makanan tradisional seperti keropok leko ni dapat menarik banyak pelancong ke negara kita. Keropok leko ini diperbuat daripada isi ikan, tepung sagu, garam yang diuli dan kemudiannya direbus dan digoreng. Nampak macam senang tapi sedap gila weh. Macam itulah cara dan sejarah pembuatan keropok leko. Asal-usul keropok leko ni pun lama. Kalau saya pergi Terengganu, saya akan beli keropok ni. Faham. Kalau Eva nak tahu, keropok leko ni juga telah diisytiharkan sebagai warisan makanan negara. Kerana keropok leko ini dia mencerminkan budaya dan masyarakat orang alam Melayu. Sedapnya tanpa rasa isi ikan. Betul tu Eva, memang rasa ikan dalam ni sebab dia kan dia buat dari ikan. Tapi itulah, sekarang ni ramai juga yang tak tahu pasal warisan makanan keropok leko ni. Saya pun tak tahu. Jadi kamu semua tahu tak cara untuk promosikan makanan warisan ni? Saya rasa mesti dia tahu tentang warisan makanan ni. Betul juga. Hai. Assalamualaikum Fahin. Kami nak tanya ni sebab sekarang kami tengah cerita Eva pasal keropok leko. Jadi kami nak tanya berkaitan cara untuk promosikan warisan ni. Sebab yelah, Fahin kau Sabah kan banyak warisan makanan. Mesti Fahin tahu kan cara untuk promosikan warisan makanan. Boleh tak Fahin bagi contoh cara untuk promosikan dia? Betul tak? Cerita. Stop. Hai, waalaikumsalam. Sorry aku tak dapat datang sebab ada masalah sikit. Okay, sekarang kita back to soalan yang awal tadi, cara mempromosikan warisan makanan. Saya rasa dari perspektif saya lah, kita boleh menggunakan platform media sosial untuk kita mempromosikan warisan lekor ni. Seperti yang kita tahu, generasi kita sekarang lebih cenderung menggunakan media sosial. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan apps macam TikTok, Instagram yang ramai orang guna sekarang. Okay, jadi menerusi aplikasi-aplikasi ni, kita boleh mempromosikan warisan lekor. Okay, seterusnya, langkah yang kita boleh buat untuk mempromosikan warisan budaya ni, kita boleh mengadakan festival makanan tradisional. Melalui festival tu, kita boleh memperkenalkan kepada orang ramai tentang apa sebenarnya lekor ni. Dari segi warisannya, dari segi latar belakangnya, dan sebagainya. Okay, akhir sekali langkah yang boleh dibuat untuk memperkenalkan warisan lekor ni, kita boleh memperkenalkan melalui pendedahan dan pendidikan di sekolah. Sebagai contoh, inisiatif dalam memperkenalkan warisan lekor melalui subjek sejarah, melalui aktiviti kurikulum. Dengan ini, generasi muda lebih cenderung untuk mengetahui warisan lekor dan lebih menghargai warisan-warisan budaya yang ada di Malaysia. Okay, itu saja dari saya. Bye. So, Eva faham tak apa yang Fahin terangkan tadi? Ya, jadi macam itulah caranya kita mengekalkan warisan ini dan mempopularkannya bukan hanya di negara kita tetapi juga di seluruh dunia. Sekarang saya baru faham kenapa makanan warisan itu sangat penting, sebab dia mempunyai sejarah, budaya dan rasa yang unik. Jom. Okay, jom makan. Kita makan. Secara keseluruhannya, warisan makanan merupakan cerminan identiti, sejarah dan cara hidup sesebuah masyarakat yang diwarisi dari generasi ke generasi. Ia bukan sekadar memenuhi keperluan fizikal, malah mengandungi nilai budaya dan pengetahuan tradisional. Dalam konteks ini, keropok leko melambangkan warisan makanan masyarakat Pantai Timur, khususnya di negeri Terengganu yang memanfaatkan sumber laut. Jadi, kita hendaklah mempromosikan warisan makanan ini supaya warisan ini tidak dilupakan dan terkenal sehingga ke serata dunia. Somewhere to go when I need to